Hello, good morning. What is artificial intelligence? Good morning everyone, selamat pagi. Hello, good morning. Welcome to my live video. Hari ni topik apa? What is AI? Artificial intelligence tak sama dengan Meta. Kalau kita cerita pasal Meta Facebook, dia cerita pasal artificial intelligence punya heart. Okay? Artificial intelligence punya heart that can paradigm the right shaking number of illusion or delusion. Illusion. Macam contoh, kalau pemakai media memang ada hati yang bersih, dia tak boleh catch the right media. Meta ni tak boleh catch the right media. Faham? Kalau kita niat nak tiru dekat online, nanti Facebook boleh catch you. Faham? Kalau you perasan, itulah you try lagi. Macam contoh, sebab lately kan, sejak beberapa tahun lepas kita cerita pasal pembangunan harta intelek je. Sebelum ni pergi universiti semua macam ramai tak tahu apa itu pembangunan harta intelek. Hello, selamat pagi. King Hesse America memang cuba mencadangkan atau memberitahu. Ini adalah pemberitahuan, bukan mencadangkan untuk naikkan Raja Hesse America ke, tak ada masa. Faham? Untuk jadi raja dia tak ada masa asyik nak mencadangkan aja. Bukan macam nak jadi menteri ke, nak jadi ketua menteri PAS ke apa, bukan tahu. Kalau asyik nak mencadangkan aja, asyik cadangan tu dibantah tapi kerajaan meniru. Baik, tak payah cerita mencadangkan. Cakap je, ini adalah pembangunan King Hesse America. Kita mengajar rakyat, especially Melayu, yang sekadar hanya tak tahu apa itu pembangunan ekonomi sebenar. Dia ingat apa-apa kena ikut rules agama Islam. Sikit-sikit macam tak boleh sebab ni tu. Nak bangunkan ekonomi bisnes, tapi aku tak semayang, takkanlah aku boleh jadi businessman yang besar. Sedangkan Tuhan dah bagi revelation untuk buat teknologi baru. Tapi ada je yang tiba-tiba mak bapak dia tak semayang, mak bapak dia yang semayang dulu sebab tahu anak dia ada harta intelek lah apa, sebab rupanya bapak dia dulu ahli politik dekat SME Corp ke apa, contohlah. Bila tahu anak dia ada tu, semayang cepat-cepat biar harta intelek terjagalah apa semua, contohlah kan. Bila anak dia kata, buat apa pula aku nak semayang lah apa semua, faham tak? Sebab dia dah nampak dah Islam macam GISB. Pernah join GISB tak? Hello everyone. Akak cakap bahasa Melayu je lah kan kat TikTok ni. Kita memang nak membangunkan pembangunan minda Melayu sebenarnya. Dan juga India, China dan pelbagai kaum. Tapi kita, security kita sekarang adalah bahasa. Contoh, I memang Malaysian. So, I nak bangunkan harta intelek untuk Malaysia baru kan. Untuk Malaysia baru. So, kita biarkan orang Melayu, Cina, India yang faham bahasa Melayu bangun. Kalau I terus cakap bahasa Inggeris, kita tak tahu yang dekat US ke apa, dia dah tiru dulu. Faham tak? Jadi ambil masa tak kalau kita, especially kalau kita cakap bahasa pasar, kita tak cakap bahasa skema kan. Google tak boleh detect. Kalau kita pergi Google Translate pun, kalau kita cakap bahasa pasar gila babi kan, dia translate pun macam Mak Saleh pun tak faham sangat. Kan macam you ketak ni, you ketak, faham kan?
Jadi itu adalah kreativiti. Bukan kreativiti untuk jadi Perdana Menteri ke apa, asal bahasa skema. BM dapat A ke tak dulu, A1 ke A2 pula. Dah cakap A1, berapa 100 ke 99 ke. Contoh dah pula dah satu-satu nak kena kaji lah. Buang masa tak? Buang masa sebab kepandaian dalam hidup bukan berdasarkan masa sekolah dulu. Dah umur 30 tahun dah pun sibuk nak tengok SPM lah apa semua. Betul tak? Alah, habis 10 tahun lepas kau SPM tu, kau belajar apa? Betul tak? Betul tak? Sibuk nak tengok SPM lah, darjah berapa habis sekolah lah apa semua. Betul tak? Kat tengah meniping some document sikit lah. Tengah buat tengah tahu pasal neobolism. NEOBOLISM. Ni semua perkataan baru yang hari ni baru sampai. Okay. So, selamat pagi everyone. So, hari ni kita cerita lepak-lepak je lah kan. Hari ni bukan skrip pun. Ni tadi tengah buat graph paper kan. Kat laptop pun I tak boleh nak cerita banyak sangat. Sebab apa? Sebab ni kita punya kena tag kan. Macam tu lah. Kalau government yang baik, ada yang baik, ada yang jahat tak? Dalam government, kalau seorang je yang baik, yang jahat ramai, macam mana kita nak protect? Jangan tulis kat laptop, betul tak? Kalau nak tulis kat laptop yang menganjing balik kerajaan. Faham tak? Faham. Jadi kerajaan nak tiru pun cibai kan. Macam tu lah. Contoh lah. Jangan berpandai tulis research paper terus type dekat laptop. Sebab tu sketch ke scratch kan. Kalau tulis from scratch ni kena ada pen and paper. Tu pun kalau boleh letak masa tulis pun macam ni tulis tutup ayatan. Sebab sekarang CCTV everyone yang boleh zoom apa budak ni tulis lah apa semua. Dia nak kerajaan masih mengelat, especially kerajaan UMNO, betul tak? Sekarang rangkaian BN konon terbesar di dunia untuk mewakili Malaysia kan. Sekarang walaupun yang menang Pakatan Harapan, tapi konon yang dah jejak langkah lama, Najib Razak lah, daripada toke bapak dia dulu lah apa semua kan. Sebenarnya dia main tipu, faham tak? Ini kena terima kenyataan tau. Budak-budak Melayu especially. Bukan sebab akak ni asyik maki Islam je korang tak suka, faham tak? Korang jangan fikiran macam tu. Tak baik. Cuba tanya Tuhan, berdosa tak kalau maki-maki akak His America, maki Islam lah apa semua. Jadi jangan sokong dia. Akak tak perlukan sokongan. Faham tak? Jadi selamat datang ke live video. Kita borak-borak lah kan. Apa tadi nak cakap? Apa tadi? Bila dah sebab I bagi tahu benda yang betul. Ni macam mana currency jatuh lah apa semua kan, kita komplain. Barang sayur pun nak makan berjimat-jimat. Daripada satu hari tu boleh makan berbunga-bunga sayur lettuce tu kan. Sayur salad tu, sayur yang hijau tu. Tapi sekarang dah naik harga, makin mahal. Jadi satu hari boleh siap 2 helai je sebab saving kan, duduk rumah bujang. Macam tu contoh dia. Lalas yang simpan lama tu, yang dah hitam-hitam, terpaksa potong hitam tu kan, so baru makan. Jadi apa cerita dia? Betul tak? Apa kena? Faham tak? Dia makin mahal. Nak makan sayur pun, makan kubis yang murah, tu pun kena goreng. Jadi baru cepat boleh jimat sikit ke, ataupun makan mentah lagi jimat. Macam mana? Contoh dia kan, makan buat ulam lah. So betul tak? Gaji tak naik-naik, prank nak tuang minyak motor sampai sebelum tunggu hujung bulan pun tak cukup duit lah. Apa sebab barang makin mahal semua. Komplain tahu. Tapi bila ada orang bagi tahu benda betul, macam mana kau nak tutup corruption ni, tak boleh terima pula sebab dia mak bapak dia semayang, yang dianya tak semayang, kaki clubbing ke apa, faham tak? Takut mak bapak dia tak boleh bantu masa
dia tak cukup duit nak tunggu hujung bulan lah, apa nak jaga hati mak. Contoh, ingat akak tak tahulah apa semua. Faham tak? Jangan berlakon depan mak untuk maki-maki akak. Rupanya, belakang-belakang, dia sokong akak. Faham tak? Kena bagi tahu mak. Sekarang, dunia dah berubah lah apa semua, peredaran zaman. Nabi Muhammad pun dah meninggal apa semua. Faham tak? Kita kena dengar cakap Tuhan. Bukan nak hina Nabi Muhammad. Ni bukan penghinaan Nabi Muhammad. Faham tak? Kita nak bezakan. Betul tak? Ujian Tuhan tu apa? Ujian Tuhan tu apa? Tuhan kata, keimanan, beriman kepada Tuhan. Nombor 1, kan? Apa-apa pun, beriman kepada Tuhan. Sebelum apa-apa, tanya Tuhan. Sebelum apa-apa, tanya Tuhan. Faham tak? Walaupun Tuhan kata, okey, contohlah. Okey, kau tengah baca-baca buku, baik kau buka hadis Nabi yang daripada ni. Kau tengok muka surat berapa. Contoh, masa kau duduk seorang-seorang cakap dengan Tuhan, kan? Jadi baca. Tuhan suruh post kat Facebook. Dia punya description, Tuhan yang bagi wahyu tulis, kan? Tapi adakah untuk diikut ataupun Tuhan kata itu zaman tu? Dan zaman ni Tuhan kata ikut cakap Tuhan. Walaupun benda tu wujud dulu. Faham tak? Itu namanya beriman kepada Tuhan. Betul tak? Faith. Iman. Faham tak? Iman. Iman macam tu. Iman di dada. Tahu nyanyi nasyid je. Iman di dada. Tapi tak faham lah apa. Betul tak? Faham tak? Ini asyik kutuk akak je. Penat akak bagi tahu ikut cakap Tuhan. Dia pula kata akak nak jadi Tuhan lah, apalah. Mesti sebab kalau yang bukan daripada KL, mak bapak mungkin terjebak dengan orang PAS, walaupun dia ahli kuat UMNO, contoh dia, kan. Tapi sebenarnya yang menyokong UMNO tu PAS, betul tak? Sebab UMNO bagi duit dekat PAS. Faham tak? Tengok dah, tahu. Faham tak? Jadi, kita yang untuk zaman generasi baru ni, tak kira lah umur dah 50 ke apa, generasi baru, untuk generasi Malaysia baru, untuk pembangunan minda baru, ekonomi Malaysia baru. Kan? So, borak benda kau ni, just dengar, okay? Jangan bias. Faham tak? Nanti gosok gigi pun belum lah apa, nak maki-maki akak lah apa semua, faham? Ni live video relax je. Sporting tak akak kalau cakap macam tu? Habis komen macam-macam akak pun cakap macam-macam. Betul tak? Yang penting tak fitnah lah apa, betul tak? Betul pun. So kalau pergi kerja bayar tol. Politik tak? Dalam politik tak? Semalam dah cerita apa itu politik. Politik sebab you menyumbang, you buat pembayaran kepada politik ekonomi tu sendiri. Betul tak? Tol plus, tahu tak? Ni politik, jarang dengar politik kat TikTok lah apa semua. Faham? Itu nama. Ini pembangunan minda baru. Ni kalau cerita UMNO PAS, tapi sikit-sikit komplain lah, gaji tak cukup lah, babi punya kerajaan lah, currency ni. Bila orang tegur, bagi tahu, dia sebab dia bias sebab akak ni tak nak Islam lah apa semua, faham tak? Dia nak joy lah apa semua. Ingat aku tak tahu korang borak apa. Contoh. Jangan tengok belakang. Jangan pandang belakang. Pernah tengok cerita tu tak? Movie. Jangan pandang belakang. Cautut ketak lah apa semua, akak tak cautut. So cerita apa tadi? King has America lagi. Bergurau-bergurau juga, kan? Tapi akak dah mandi ke belum? Dah mandi pukul 3 lah apa semua tadi. So pembangunan ekonomi. Jadi betul tak? Okay, plus hari ni. Company plus. Toll plus, kan? Plaza Toll Plus. 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 Plus kalau French. Bahasa French. Dia panggil plus. Plus. Kan? Plus. Apa tu plus? After. Betul. Alright. So, tapi Plaza Toll Plus. Plaza Toll Plus ni
yang you bayar tiap-tiap hari pakai tol ni pun adalah politik ekonomi. Siapa yang pegang? Dan dalam company dia, apa lagi dia punya section pembayaran kepada kerajaan selain daripada cukai pembangunan, cukai media, cukai apa ni kan. Sebab dia adalah satu corporation. So dalam corporation ada berapa banyak development, ada banyak section. Marketing, bla bla bla, semua ada. Dia punya pembayaran tax dia bila ada projek masuk, betul tak? Tahu pun. So, section ni pula macam mana dia boleh menyumbang kepada parti politik pula. Parti politik yang menyebabkan pembangunan parti politik yang salah berkembang. Faham tak? Jadi, corporation yang macam ni dia kena rombak balik dan perjuangkan semula apa itu cukai yang betul. Tak boleh enggeh je dengan cukai yang ada sekarang. Macam tu, faham tak? Enggeh tu apa enggeh? Apa nak? Kalau orang kampung ke orang bandar pun cakap enggeh. Macam Mak Enon, kokonan. Dia orang Batu Pahat. Dia tak faham macam Mak Enon. Tapi tanya orang KL, dia faham pula macam Mak Enon. Kan? Pernah dengar tak? John? Khairul lah nama kau. Okay. Benda kau tanya orang tu steam, cuba orang lain cakap macam tu kat keluarga kau. Kau cerita apa ni? Kalau nak komen, komen baik sikit. Kau tengah steam ke apa? Faham tak? Aku tak ada keluarga. Faham tak? Gaduh-gaduh lah apa semua. So, komen jangan steam sangat lah apa. Tahu tak? Faham pun. Cuba orang lain pun cakap kat keluarga kau juga. Cerita apa ni? Cerita apa? Okay, so alright. Okay, and then also bila plus tu corporation yang buat tol kan, sebab dia pembangunan jalan, pembangunan highway, betul tak? Itu company dia sendirilah. Siapa yang buka corporation tu dia punya sendiri, dia punya development sendiri, betul tak? Tak boleh lah kerajaan tak nak bagi free cukai lah apa semua, tak nak bagi free toll lah apa semua. Dia apa-apa kerajaan kena bincang dengan plus tu juga, faham tak? Habis yang dia buat jalan tu semua selama ni, kau ingat free ke? Loan dia siapa nak bayar? Betul tak? Loan nak buat jalan. Contohlah kan, faham pun. Jadi jangan paksa government semua nak free je. Tapi boleh tak kita push, sebab yang run government parti politik corruptionist, faham? Jadi kita bagilah, kita tembak lagi free ni, free tu lah. Betul, faham tak? Tapi kalau tak ada solution, tiap-tiap tahun dapat free ni adalah setakat free, setahun sekali tol Plaza Damas contoh dia kan. Ada tak tol Plaza Damas? Alah setahun sekali aja free, RM2.50 lah apa contoh. Tak berbaloi dengan kerajaan yang dah curi harta intelek rakyat lah, pembangunan lah apa, sampai currency jatuh. Gaji kita setiap tahun tak cukup nak bayar currency yang jatuh, betul? Lebih daripada RM2.50 tak? Lebih. Faham pun. Jadi, macam mana nak protes kerajaan yang tak bijak melaksanakan pemerintahan untuk ekonomi rakyat? Jadi, jangan biarkan orang UMNO ke PAS ke disokong oleh ibu bapa kamu, faham? Cuba cakap macam ni kat keluarga kau. Mak kau marah tak? Cubalah cakap. Kau mak kau sekarang. Faham tak? Faham tak? Betul tak? Nanti pandai lah Kak edit ke apa kan? Nanti live dekat Instagram ke apa, lain lah topik dia kan. Ni ajak-ajak borak saja kan.
sambil nak fikir-fikir untuk kemajuan kerajaan Malaysia baru, West America punya. Tapi masalahnya, The Loop sekarang, kerajaan lama ni masih lagi nak sibuk walaupun dia dah masuk penjara kan. Macam contoh Najib Razak kan, tak boleh sebut nama sebenar. Najib Razak ni dia masih di penjara tapi dia masih boleh jadi mastermind untuk UMNO. Sebab Zahid Hamidi siapa sekarang? Zahid Hamidi, tak boleh sebut nama sebenar kan. Zahid Hamidi dengan Najib Razak, dia masih lagi bersekongkol untuk plan lawan Liana West America tu. Kita curi sikit bahagian ni, bahagian tu. Ingat awak tak tahu kan? Yang tukang ia kan Anwar Ibrahim contoh dia. Kau marah tak? Marah sebab buat penat lah pergi undi, naikkan Pakatan Harapan, jadi dia bersekongkol sama juga. Betul tak? Penat. Anwar Ibrahim, faham? Tak boleh sebut nama sebenar. Anwar Ibrahim. Okay, PAS pula. PAS apa? Hadi Awang. Tak boleh nama sebenar. Jadi, Hadi Awang. Hadi Awang kan. Najib Razak, Zahid Hamidi, Anwar Ibrahim, Hadi Awang. Okay. So, betul tak? Orang Kelantan Awang tu apa? Ada tak nama Awang? Ini adalah antara yang terfamous di negara Malaysia. Tapi benda-benda ni you kena ingatkan pada rakyat. Jangan ikut-ikut sangat Pakatan Harapan tu juga. Sebab dia masih lagi berkawan baik dengan Zahid Hamidi tadi. Faham? So, benda-benda ni sikit sebanyak ada menyumbang kepada kekotoran ekonomi rakyat. Apabila Anwar Ibrahim tadi, dia masih berbual dengan Zahid Hamidi. Zahid Hamidi pula, tolong sampaikan pada penjara Najib Razak. Excuse me. Jadi, Four Corners tak? Dengan Hadi Awang tadi. Four Corners tak? Dia main Four Corners untuk menyerang pembangunan generasi baru kan. Jadi, kita perlu berhati-hati, jangan depends on orang-orang lama ni kan. Walaupun kita ada idea, tiba-tiba dapat idea mencanak-canak tengah duduk tulis inspiration kan, ataupun message awet, tiba-tiba Tuhan kata jangan message awet, Tuhan tengah nak bagi wahyu ni kan. Jadi mencanak-canak dia, idea datang apa semua, jangan terus pergi call Jafrul ke apa ke kan. Jafrul budak Pakatan Harapan contoh dia. Zafrul. Bukan nama sebenar, Jafrul. Terus tiba-tiba pernah jumpa Jafrul ni dekat club contoh dia kan. Dia kata dia on dekat Anwar Ibrahim tadi. So jangan terus message dia, kau boleh tolong aku banyak idea untuk bisnes baru lah apa semua. Jangan terus bagi dia, faham? Faham pun. Tu contoh dia. Walaupun ada lubang-lubang politik ke apa kan, boleh dapat loan cepat ke apa, jangan mudah terpedaya dengan cara-cara macam tu lagi. Okay? Faham pun. Sembang corner baring lah apa semua. Baring boleh corner tak? Ni mesti bias ngakak lah apa semua sebab kuat semayang Islam lah apa semua, betul tak? Padan muka dia. Sebab engkau mungkin orang politik UMNO ke apa ke, yang low mentality ke, ada masalah mental ke kan, sakit mental ke apa. Okay. So, selamat pagi, welcome to my live video. Siapa nak bagi diamond ke apa, boleh menyumbang kepada Kak. Boleh menyumbang kepada saya. Tapi betul tak, untuk membuka pertubuhan politik baru, mestilah ada berdasarkan pembangunan ekonomi yang bersih,
Dan macam pertubuhan politik Malaysia baru. Apakah rangkaian-rangkaian dia? Adalah untuk membersihkan ekonomi negara setiap industri, walaupun termasuk yang muzik video ke, penyanyi rewang ghazal kampung-kampung ke apa, contoh dia kan. Tu semua I kena tangkap sebab kadang-kadang bukan kadang-kadang, kebanyakannya yang nyanyi-nyanyi rewang tu lah yang banyak menghancurkan ekonomi negara sebab dia suka mengumpat fitnah untuk pembangunan UMNO kat kampung-kampung. Kalau kat kampung-kampung orang lama kan dia panggil UMNO kuku besi lah apa semua. Jadi Mak Hurai lah apa semua kan. Contoh Mak Hurai ni dia orang lama UMNO lah apa semua sebelum dia meninggal. Dia nak berjuang untuk sehingga nafas terakhir UMNO lah apa semua. So berjuang dia kuat semayang, kuat ngaji lah apa semua. Tapi berjuang untuk UMNO. Jadi apakah guna dia untuk semayang tu semua kalau dia tak kenal akhirat, betul tak? Walaupun sebab dia dah tahu dah. UMNO tu banyak corruption, betul tak? Jadi adakah perjuangan untuk rakyat untuk naikkan UMNO kuku besi untuk nafas-nafas terakhir dia sebelum dia meninggal, contoh dia, adakah benda tu menyedarkan rakyat sebenarnya? Betul tak? Tak menyedarkan. Maksudnya orang Mak Hurai tu dia tak sedar diri. Dia tak sedar diri, tak kenal Tuhan. Kalau orang kenal Tuhan, I pun dulu I tak ada apa. I pun tak reti nak buka pertubuhan politik semua. Lepas tu, I tak pergi mengundi sebab I tengok I hidup susah juga. Ekonomi negara jatuh, currency jatuh. Dulu I ada family I susah. Tapi benda-benda ni I sedar sebab I macam Tuhan tolonglah kenapa susah sangat. Tuhan bagi cara baru tapi kena tutup politik-politik kotor ni semua. Politik-politik kotor ni semua kan. Jangan sokong. Kita dah nampak ada UMNO PAS ni semua BN kan. Dia memang pengotor. Suka mengelat. Lepas tu I baru buka bisnes kecil-kecil. Dapat pula keuntungan. Dapat keuntungan pun tak ada kan. Kita baru berjinak-jinak dalam bisnes kan. Tapi idea kita besar. Jadi dah pernah kena lah. Kerajaan cuba tiru. Tu nak jadikan cerita kan. Berapa kali cerita kan. So betul tak? Betul tak cerita dia? Kita dah nampak Tuhan kata jangan sokong corruption. Kena berani berjuang mengikut arahan Tuhan sahaja. Jangan takut kan. Dah sampai sini dah pun lagi mau takut lah apa semua. Bukan kita nak takutkan kerajaan ke apa, tapi siapa rakyat yang korup ada dia punya consequences dia. Mak Murai tu siapa? Bukan Mak Murai, Kak Hurai. Mak Hurai. Nama dia Juraida. Dia duduk dekat Sempang Jerang Bakri. Pernah pergi? Muar Johor. Dulu I duduk sana lah, kampung sana sekejap lah kan, balik kampung. I duduk kampung sebelah tu. Pemimpin UMNO and corruption tu UMNO lah kan. Kau duduk untuk bangunkan UMNO, jadi betul tak UMNO jadi corruption? Jangan cik gaduh ngakak pagi lah apa ni semua kan. Jadi kalau dia pemimpin UMNO, dia memimpin UMNO, faham? Jadi UMNO lah jadi corruptionnya, betul tak? Habis kalau tak ada pemimpin, UMNO tak dipimpin, faham? Betul. Faham pun. Okay. So, betul tak? Betul tak? So, semua korup. Jadi, kita tegakkan iman, tanya Tuhan apa nak buat supaya kalau kita yang belum kahwin, kita kahwin, anak-anak kita semua tak ada masalah yang bukan-bukan kita tak cukup duit sampai nak mengemis sampai kena mencuri ke apa kan. Bila negara makin susah macam Indonesia kan, makin susah banyak tak
Lah memang banyak corruption. Lepas tu banyak tak dia punya bukan dia punya pekerjaan budak-budak dia. Kat sana lagi teruk kan. Mencuri lah sebab terpaksa. Sebab corruption banyak di negara mereka. Bukan sebab dia orang mencuri tu. Bukan dia rakyat yang biasa-biasa yang mak rempit ke apa kan. Dia tak ada duit sangat. Dia mencuri tu penyebab Najib jadi mencuri, faham? Yelah memanglah mulanya asal daripada rakyat, tapi bukan sebab Najib mencuri tu asal dia daripada mak rempit yang mencuri tu, faham tak? Mak rempit tu curi tahun berapa, Najib start curi tahun berapa contoh. Faham tak? Faham tak ni? Najib terinspirasi dengan mak rempit yang suka mencuri contohlah kan. Tapi bukan alasan Najib aku curi. Aku curi duit 1MDB sebab mak rempit dekat Starbucks suka mencuri contoh dia lah. Alasan yang sebebal ke tak? Alasan yang sebebal ke macam mana? Macam tu. Jadi betul tak? I cakap. Tapi muaranya macam London kan. Muara macam London. Muar panas. Especially kalau bulan 3, bulan 4. Dia musim panas. Bukanlah kemarau ke apa. Faham tak? Dia panas sebab dia dekat dengan sungai Muar. Sungai dekat dengan Selat Melaka. Kan? Sungai Muar. Bukan sungai yang air terjun tu. Dia macam sungai yang Selat Melaka tu. Okay. So kalau pernah sampai Muar, sampai lagi dah makan mi bandung, pergi tengok lalu dekat rumah Mak Urai, dekat Simpang Jeram Bakri, dekat Jeram Masjid tu. Cari masjid Simpang Jeram, pergi tanya orang masjid, mana rumah Juraida contoh dia kan. Lepas tu pergilah dakwah dia. Kau dah nak meninggal pun masih nak naikkan politik UMNO lah apa semua, faham tak? Dia pandai pula buat dakwah untuk bangunkan UMNO kan, konon berkhidmat untuk rakyat lah kalau UMNO ni lah apa semua kan. Jadi awak buat satu kelab KL untuk berkhidmat untuk bunuh corruption contoh kan. Pergilah bagi salam dekat bagi hello pun boleh. Dia cikgu bahasa Inggeris dulu Juraida tu. Betul tak? Good morning. Jadi pergi tanya masjid rumah Mak Juraida, kenal Juraida tak? Yang apa, yang glamour orang UMNO sini. Kena macam tu. Kalau nak cara tanya jangan, kau tahu tak rumah Juraida kat mana? Orang masjid nak bagi tahu tak? Tak kan? Jadi kena pandai main macam tu kan. Sebab orang yang suka politik kotor ni, suka buat ekonomi kotor, suka buat bisnes kotor, dia ada satu perangai mental illness, level A ke level B ke, tak kisahlah, tahap gaban ke apa. Jadi kalau you tahu dia mental illness tahap gaban, you tak boleh terus maki-maki dia sebab mungkin dia tangan belakang ada pisau ke apa kan. Contoh kan kita tengok yang cerita-cerita psycho macam tu kan. Jadi kita kena tanya, hello Mak Juraida. Betul tak? Hello Mak Juraida. Betul tak? Mula-mula tanya khabar semua. Lepas tu baru ramai-ramai keluar cakap kita dari Pakatan KL nak bunuh corruption. Jadi kenapa Mak Juraida masih berkhidmat untuk UMNO kan. UMNO tu itu nama dakwah. Ini dakwah alah sikit-sikit buka hadis Nabi lah apa. Tapi Tuhan kata itu zaman bila. Tuhan bagi setiap perkembangan baru, Tuhan yang bagi. Tanya Tuhan, betul tak? Bukan kita. Maksudnya nak hina Nabi. Ada ke kita cakap Nabi tu bebal ke apa? Tak ada kan? Cubalah try bawa satu
Yelah nak tunjuk gas sikit kan. Naik 4WD. 4WD yang lama-lama sikit Hilux ke kan. Punya workshop ke apa, kawan ada buka workshop kan. Cakap lah jom pelontong lah kan. Jom. Tak apa, rumah Umi Kalsum. Umi Kalsum depan je rumah Juraida. Aisyah Maktab. Buka whistleblower Haze America kan. Dah kenal kan. Tu minta jalan je. Minta jalan. Dah lepas rumah Juraida, kau pergi bagi hello dekat rumah Umi Kalsum pula lah apa semua, faham? Orang PAS tu dulu orang rakam. Jadi tak payah pakai kain plekat ke apa lah. Tak payah nak berlakon sangat macam Islam lah apa semua, faham tak? Buat konsep sendiri, faham tak? Kena cakap dengan diorang ni, kenapa kau ni masih lagi bertakuk kan? Corruption, parti politik corruption. Macam tu, faham tak? Tak payah gunakan Nabi yang suruh ni, tak payah. Sebab Tuhan. Kena cakap Tuhan ni. Kau tak ingat Tuhan ke? Kau kadang nak meninggal lah apa semua. Bagi tahu macam tu. Betul tak? Macam tu lah perkembangan minda yang baru. Tapi jangan suka curi projek rakyat untuk bangunkan ni grup KL tadi yang datang. Faham tak? Niat dia pula nak curi Haze America punya idea lah apa semua. Ingat awak tak tahu. Share kerjasama boleh lah. Kan? Tanya Tuhan. Kalau tanya Tuhan, senang je nanti. Bila kita sejodoh untuk buat bisnes sama, kita akan berjumpa sebagai rakan kerjasama. Tak kira lah di bawah politik, pertubuhan politik ke pertubuhan bisnes ni ke, jual sayur ke apa contohlah kan. Kalau ada jodoh berjumpa, betul tak? Okay. Jadi jangan sentuh 3. Jangan sentuh 3R. Ini semua 3R. Tak payah ikut tanya. Kita kena tanya Tuhan sahaja. Benda-benda ni semua permainan parti politik lama. 3R apa, religion lah apa semua, racist lah apa semua, contohlah. Rembat ke apa. Dah tak boleh ikut, faham tak? Betul tak? Tak kira lah 3R tu apa. Tahu tak? Kata nak edit ketua menteri lah. 3R tu tahu tak apa? Betul tak? I cakap dah tak payah ikut. Sebab Tuhan kata tak payah ikut. Tanya je Tuhan nak buat apa lepas ni, supaya I tak sokong corruption. Betul tak? Contoh kalau 3R tu religion, racist dengan rembat, maksudnya tak boleh ikut. Faham tak? Jangan ikut lagi 3R tu. Faham tak? Kalau tak jadi Najib. Faham tak? Rembat, betul tak? Rembat duit rakyat. Lepas tu salahkan Mak Rempit. Bagi dia inspirasi. Betul tak? Lepas tu dia pula jadi bos. Apa bosku? Apa khabar bosku? Betul tak? Jadi betul tak? Kita hanya ikut cakap Tuhan. Okay? Ni bekerja ke tak hari ni, hari Jumaat? Jangan mengulur. Biasa kalau kita dulu kita pernah kerja dengan orang kerajaan, tapi bukan dalam government lah. Buat marketing, pergi pejabat kerajaan. Kalau hari Jumaat, hari orang mengulur, faham? Nak buat appointment, jangan buat appointment hari Jumaat. Mesti tak masuk office ataupun kena datang pagi. Kalau lepas, contoh lepas main Jumaat, dia mesti tak masuk ataupun masuk untuk punch out je. Pukul 5 entah mana dia merayap. Lepas pukul 6 pergi ngaji lah apa semua. Betul tak? Kelas mengaji anak lah, hantar semua. Semua nak rebut sunnah hari Jumaat lah apa semua kan. Rupanya kena perembat pergi isap batu lah apa semua dengan kawan-kawan kan. Boleh tak isap kat office?
not coke lah apa semua kan. Awal dah happy hour beer lah apa semua. Awal no. Tapi pergi semalam Jumaat, mam. Sebab bos monitor. Kena pergi masjid dekat dengan office kan. Ambil sebab nak naikkan Islam. Dia ambil tanda kedatangan sembahyang Jumaat contoh. Kan benda tu sunat kan dulu. Dululah masa dulu akak Islam kan. Betul tak? Saya ambil kedatangan lah apa. Sebab dah akhir zaman. Takut orang semua tak nak Islam lah apa. Jadi dia nak paksa orang Islam. Dia ambil kedatangan naik Jumaat. Sembahyang subuh semua tak kisah sembahyang ke tak, faham? Sebab panas dengan King has America. Contoh dia lah kan. Betul tak? Masjid Putrajaya yang main. Tak adalah. Gurau aja. Ada tak ambil kedatangan? Contoh lah kan. Okay. So penat tak bercakap apa semua. Ikutlah sunnah. Alah ni tahun. Bila kan. Sekarang kita beriman kepada Tuhan. Orang kalau tak kenal Tuhan. Dia tak nak percaya Tuhan. Tuhan suruh ikut cakap Tuhan. Sebab sekarang Islam dah banyak corruption. Faham? Islam menegakkan hukum Allah di Madinah lah apa tahun bila. Faham tak? Tahun bila Tuhan kata kan? Sekarang Raja Saudi pun tak semayang. Dia semayang tak? Kau pernah tengok tak dia semayang ke apalah apa semua? Lagi mau pergi jejakkan kaki dekat Madinah lah apa semua kan? Kau pergi tempat semayang yang tempat banyak maksiat. Betul tak? Jadi apa nak jadi ni? Apa nak jadi kan? Walakul. Ya Allah. Macam tu kan tanya. Apa mau jadi? Tuhan bagi inspiration. Jangan pergi. Jangan percaya pada orang Islam. Sebab GISB ramai. Contoh kan. Ini sunah-sunah jadi dia rupanya GISB lah, Arkam lah, apa Al-Maunah semua kan. Jadi macam mana boleh jadi macam tu? Hati-hati you are in Malaysia. I'm not scared. Kan? Islam dah tak ada. Islam dah kena tangkap banyak rasuah. Macam tu lah. Jadi munafik kan. Jadi munafik Islam. Betul tak? Kimochi ni dia yang tak betul. Cuba tengok KIE_mochi. Ramai-ramai follow dia. Dia tak betul. Dia sindir je akak pun. Kan? Kawan-kawan pun kau ni dah tak betul lah apa semua. Sebab penat ketawa contoh dia. Tapi niat jangan busuk hati pula. Kerja ke tak ni? Nanti salahkan Has America buat live video sampai tak masuk office lah apa semua kan. Dah sarapan ke belum apa semua. Okay. So dah boleh off live video tak? Okay, dah Thank you. Bye-bye. Jumpa lagi.